Siapa ni nak belajar edit video? Tak, memang dia ni tak ajar edit video, tak ajar ni. Kek muka nama tahu bawah-bawah ni. Jadi untuk video kali ni abang nak ajar cara-cara nak edit video basic punya. Mula-mula sekali awak kena record video lah. Lepas record video tu, pertama sekali awak cari tempat mana awak nak start. Contohnya tak start lagi ni video panjang dah. Tapi kita tak start lagi. Tak start lagi tu. Ni. Nampak tu? Hak ni tip memang paling-paling berkesan sekali lah. Mula-mula sekali, awak tengok mulut dia tu. Awak tengok mulut dia nak bokok lah nanti tak? Dia tu cari slide, cari belek alik kanan, cari tempat dia belum mula-mula nak sebut dia tu. Okey. Sini asal kita pun alik kiri bawah alik kiri kali ni split ni kerak ke panggil. Jadi kita kerak, kita tekan ni, kita pun delete ni. Okey delete. Kita tak save dah tu. Kalau macam saya edit aku ni. Tak apa dah. Ada ruang yang sikit tu. Sebab kena buat ruang tu. Supaya apa? Supaya video kita tu jadi orang kali orang tengok. Orang tengok tu tom. Habis video 2 minit, 3 minit. Sebab ni kita kecek direct. Ni gak jenis orang ni dia pakai tak kak gapo boring nak tengok lambat masuk poin ni. Yalah tu salah satu tu. Jadinya pakailah pelik dulu tempat habis kecek alik kiri, tekan pula ni. Nampak tak ruang kosong ni? Ni tempat kita nak jadi jarak lagi. Jadi korah kan gerak ni. Ni jadi slow. Kalau awak tak nak tekan macam payah nak tekan, ya jadi naik gini lah payah kan. Kebek dia. Awak pun tekan sini, delete. Sudah result dia kerja gini. Nampak? Benar be. Orang bukan asisten kita benar. Nampak senyap dia. Orang bukan asisten kita benar. Tu. Awak dah apa awak ni? Awak gini apa? Bukan asisten kita benar. Perak. Bukan asisten kita benar. Gitu. Bukan asisten kita benar. So dia auto akan kak betul-betul tu. Kita kecek sini kita nak putih sini. Kita dengar. Mudah lah. Patut pelik lah. Pelik, dengar pula. Key tu, guna teknik mulut lah ni. Key, cari tempat ayat key. Naik ni. Key, tengok key. Key nak buat key tu. Key, start tu. Tak buat gini boleh. Nak start buka mulut tu. Sini awak kena gerak. Dan begitulah seterusnya. Tak apa, nanti saya edit sudah dulu. Nanti awak tengok result dia. Okay, let's go. Okey, siap dah result dia lagu ni. Dia bukan orang tak sisang kita benar be. Orang bukan sisang kita benar. Kita tu musuh. Dah lah kita. Ni sini. Kerja putak andi dah. Dia dora putak akar. Be, Awak. Kalau tak benar ke ben ni. Pakai body mi ku. Pakai body mi supaya apa? Supaya tak bau musuh lah. Gitu cara dia. Tu basic dulu, okey. Tu tak masuk lagi key lah.